Sedangkan orang cerita. Pasal apa? Salah urus. Sebab apa? Dah tahu dah aset itu, hang tak pergi survey kan? Hang tak pergi tengok kan tanah-tanah tu, aset-aset yang hang beli tu. Kan? Hei, kita dengar pula bekas bekas pengerusi tabung haji. Dia dah habis dah tempoh dia. Sekarang ni orang lain. Tapi waktu dia lah yang buat penstrukturan semula, apa alasan dia? Kebenaran walaupun aset tabung haji dijual kepada Cina. Tiap-tiap hari saya jual aset Islam. Tiap-tiap hari saya jual aset orang Islam. Ni Isyamuddin, ulas RCI tabung haji. Ni panjang juga sikit, 8 minit. Kita dengar. Sebab setakat ni aku tak jumpa lagi video dia. Ini baru satu ni aku jumpa. Yang aku share itu kan podcast dia kan panjang kan. Video dia panjang. Tiba-tiba aku tengok kawan ada satu akaun TikTok ni dia post. So aku kongsi bersama dengan apa. Kita dengar. Ni Isyamuddin ni cakap. Petua nak tegakkan kebenaran walaupun pahit pedih, bersedia untuk hilang jawatan. Dan ingat, rezeki Allah yang bagi, bukan kita. Dan memang pengalaman saya, Allah bagi yang lebih baik daripada sebelum tu lah. Fokusnya ialah macam mana kita nak jaga kepentingan 9 juta. Di tabung haji pun masa tu saya selalu ingatkan lah. Kan, kalau kita salah labur ke, salah belanja ke, macam mana kita nak cari 9 juta kat Perak. Isu jual aset dah sampai ke ceruk kampung dengan cerita yang salah. Okey, saya tak nak cerita detail tentang penjualan aset apa semua, sebab bagi saya bacalah laporan tu. Sebab kalau saya sebut malam ni tak adil. Cuma sebab kita pun dah tahu, kita selalu cerita pasal perniagaan kan. Yeah. Saya nak tanya, apakah asas dalam berniaga? Jual. Simple. Betul tak? So dia simple je. Berniaga ni, kalau you tak ada sales, you tak payah cakap lah bulan, bintang, langit, apa semua. Berniaga itulah berniaga yang gagal. It's very basic. Jadi apa masalah jual aset? Ini yang saya rasa saya pun ada sesam sikit dah. Saya akan cerita dengan lebih kuat lagi tentang berniaga ni kena jual. Jadi, jual aset kan, ini satu mungkin saya boleh share lah. Masa saya berjumpa dengan guru-guru agama tu kan, saya tahu kalau saya cerita pasal tabung haji macam yang dalam RCI ni, mereka tak akan faham. Jadi macam mana saya nak, dan mereka akan mengantuk lah. Kan? Jadi saya dah tahu. Jadi saya dah ada satu soalan yang saya yakin kalau saya tanya, dia orang akan buka mata. Jadi tuan-tuan tak nak dengar ke cerita jual aset kat China? Kan? Dia pun macam, dan saya kata, saya tiap-tiap hari saya jual aset orang Islam. Bila saya sebut macam tu, dia macam, saya jual dekat pasaran saham. Faham pula dia. Maknanya, bila dekat share market, jual beli boleh. Jual beli boleh. Dan malam ni pun ada persoalan yang jual aset kepada UJSB tu. Dah, itu saya takkan jawab lah, sebab saya kata bacalah report. Dalam tapi nak isu jual tu. Jual pada, pasal apa kita boleh terima konsep jual share dekat pasaran saham? Itu aset ke tak? Dan dari pulangan duit yang kita dapat dari jualan tu, kita belilah aset lain pula. Sebab tujuan kita nak niaga. Cuma dia adalah saham, dia ada tanah, dia ada bangunan kan. Dan orang kita ni satu benda yang dia tak faham. Dia ingat kalau ada bangunan tu jamin untung. Mana ada? Bangunan tu kalau tengok kan dekat di Kuala Lumpur ni ada lokasi yang dulu membangun hebat, sekarang sunyi sepi. Boom dulu, sekarang tak ada orang. Tak ada orang, bila tak ada orang, sewa jatuh. Bangunan kalau tinggi dia ada lift, dia ada aircon. Ini semua belanja-belanja besar yang akhirnya menyebabkan nilai bangunan tu boleh jatuh. Kan? Jadi peniaga yang bijaksana masa tengah boom tu, kalau ada harga yang kena, dia jual lah. Lepas tu dia beli bangunan lain juga. Apa masalahnya? Ada dua soalan saya nak tanya. Tak tahu lah Dr. Nasri nak jawab ke tidak. TH Hotel tu dia tukar nama kepada apa benda? Tok Raya. Raya Hotel apa hal? Tak apalah, itu UJSB lah. UJSB lah tu, bukan tak bagi. Dah dipindah dah. Masa tu dia dah pindah, dia dah tukar nama apa tu. Okay. Kan? Tapi yang banyak juga orang tu. Tapi saya nak ada kan. Saya ni bukan tak ada kena-mengena, tapi tentang pasal apa tak ada jual. Sedangkan kalau kita dapat pusaka pun, kan, kadang-kadang bila dah banyak isu dalam keluarga, jual juga bagi duit kan. Jadi
ini yang saya rasa mungkin saya kena kerja kuat lagi, memberi penerangan tentang inti parti perniagaan dan pelaburan. Maknanya sekarang kalau jual tanah pusaka salah. Tak tahu. Kalau ikut prinsip tu tak boleh tu. Kepada kawan tu. Semua yang kita punya tak boleh jual. Tak tahulah. Maknanya kita kena konsisten. Kalau kita boleh buat satu perkara, janganlah kita tak bagi orang buat benda yang satu. Dan kalaulah sebuah institusi itu, dia memang ada orang yang profesional, yang memang beli jual. Yang pentingnya, ianya sentiasa berkembang, boleh bayar keuntungan, boleh kawal kos haji. Itu yang bagi saya objektif yang kena digunakan sebagai neraca. Bila masuk aspek-aspek lain ni kan jadi letih lah, bukan kata apa. Kadang-kadang nak melayang ni memang memakan apa yang kalau orang putih panggil executive time. Patutnya dia guna benda tu untuk tambah keuntungan, tapi dia kena guna untuk bercakap. Itulah saya cakap kepada Ustaz Hafiz yang ada kat depan. Tadi dia kata dia mesyuarat 2 jam. Saya tu mesyuarat ke sepatutnya 2 minit kan. So, jadi mana sekarang sama juga Izwan Arif tadi masa dia sidangkan kita makanan tu, dia cerita tentang tanah aki dia dulu yang sekarang ni dah bernilai 5 juta. Aki dia jual dah harga 50 ribu. Tapi dia kata dia tak boleh marah aki lah sebab itu satu kisah zaman hampir 50 tahun dulu. Kan? Jadi maknanya sekarang proses jual beli orang mendapat untungnya lah proses yang biasa yang dilalui. Dan kalau kita tengok syarikat hak tanah yang besar-besar, macam mana mereka dapat untung? Mereka jual aset lah. Cuma dia beli, dia bina, dia jual. Dia cantikkan. Kalau dia ada bangunan ni, dia buat REITs, dia letak kat REIT, dia jual juga separuh daripada REIT. Jadi duit tu dia guna beli tanah lain pula. Dia bukannya kena jadi macam nombor kereta lah. Jadi sekarang ni sebelum tu maknanya tabung haji dia membuat pelaburan untuk mendapat untung lah. Ya. Kerana untung tu pergi ke mana? Saya cadangkan tuan-tuan baca laporan RCI, dengar apa komen RCI tentang menjadikan tabung haji tonggak ekonomi umat Islam. Menurut RCI itulah yang menyebabkan masalah kalau kita punya. Kerana kefahaman yang silap itu. Tonggak ekonomi. Sebab tabung haji mandat dia laburkan duit untuk orang di Mekah. Baca laporan RCI. Saya tak nak komen banyak sangat sebab kalau tuan-tuan tak baca, duk macam ni lah kita ni. RCI menyebut antara masalah tabung haji ialah apabila ia dijadikan tonggak ekonomi umat Islam. Baca laporan RCI. Muhammad Fazil Bari, orang ramai tak faham konsep berniaga betul. Ramai yang tak faham lah. Tapi setengah orang dia buat boleh tapi orang lain buat tak boleh. Ada juga. Nizamul Khari tak boleh jual tapi leveraging. Ni saya. Yalah kamu tak urus, kamu tak rasa lah kan. Kalau ada tanah yang kalau kita tanam apa-apa pun boleh tenggelam, tak ke ni buat apa kita nak simpan kan. Tak semua pernah berpeluh buat keputusan A versus B, tak semua pernah terlibat dalam pentadbiran. Betul lah tu. Mostly tak jual, Datuk dia do leveraging. Okey dah. Itulah sedikit daripada pengurusi tabung haji. Jual dan beli. Bila kita jual dan kita beli, kita untung, kita beli yang lain pula. Kan? Dan tengok Mujahid pun cakap, Rafizi pun cakap. Dah. UJSB dia nak jual tanah tu. Nak jual tanah tu, dia kena refer kat tabung haji. Tabung haji pun cakap, aku pun tak nak tanah tu. Satu-satu tempat bangunan, hotel hak tak laku. Hotel yang dah buruk. Hotel yang dah tak ada orang. Yang tak ada orang pergi dah. Kan? Sale pun sangat-sangat slow. Buat apa lagi kita simpan? Buat apa lagi kita nak tanggung kerugian tu? So, jual lah. Sama lah macam kalau kita pun duk ada kereta. Kan? Kita duk ada kereta baru beli tapi rosak. Kita kena tanggung bulan-bulan. Lepas tu duk rosak lagi. Kan? Pam RM12,000. Kan? Bulan depan pam RM15,000. Sedangkan baru beli sangat ni. Melainkan dah tahu masalah. Kita jual lah. Buat apa kita nak tanggung lagi? Dah lah kita kena tanggung kerosakan dia. Kena tanggung monthly lagi. Lebih baik jual. Tapi semua ni UJSB dia tak boleh jual suka-suka hati. Dia perlu refer kepada tabung haji. Okey, aku nak bawa satu ucapan Rafizi. Nasihat untuk penyatuan ummah, penyatuan ammah. Nasihat Rafizi. Benda ni tanggungjawab. Nasihat untuk geng penyatuan ammah.
Okey, dengar baik-baik. Like dan subscribe, geng. Kalau iklan masuk, bantu tak sikit iklan satu, geng. Jadi benda ini tanggungjawab kita untuk ulang dan ulang dan ulang, sebab adalah yang saya tengok penyokong-penyokong penyatuan ummah ni kan, yang saya ingat attitude orang kita juga tau. Dia macam ni, kalau tak kena kat batang hidung aku, asalkan aku dulu dapat dividen, okey lah. Aku dapat untung, apa nak bising-bising? Kerajaan tanggung lah yang lain. Kerajaan tanggung yang lain itu, kalau bail out, kerajaan kena bayar kan, 10 bilion, 15 bilion nanti kan. Kerajaan kena potong perbelanjaan lain. Ataupun kerajaan kena kutip cukai yang lain. Siapa yang kena bayar tu? Kalaupun kau tak bayar, anak kau kena bayar tau. Jadi paling kurang lah kita kena fikirlah, hanya kerana tak kena atas batang hidung aku, sebenarnya memang menjadi tanggungjawab civic kita, kerana exposure, financial exposure ni besar. Dia bukan 100 juta. Dia 30 bilion tau. 30 bilion. Dan sekali kena bayar 10 bilion. Dan contohnya yang nak kena peruntukkan ni kan 1.5, 2 bilion tiap-tiap tahun ni. 1.5 bilion, 1.5 bilion, 1.5 bilion. 1.5 bilion ni sekolah satunya 50 juta. 50 juta harga sekolah sekarang lah. On average lah sekolah menengah kan. Maksudnya ini sama dengan 30 biji sekolah setahun. Kalau kita tak campur dengan sekolah, katakanlah universiti lah. Universiti lebih kurang 1 bilion lah untuk buat satu universiti baru lah kan. Maksudnya tiap-tiap tahun kita boleh buat satu universiti. Hospital 1.500 juta. 1.5 bilion, 3 biji hospital. 10 tahun, 30 biji hospital. Untuk tambah doktor semua ni, untuk lengkapkan semua doktor, dia perlukan lebih kurang 4 bilion setahun. 1.5 bilion setahun tu maksudnya 30% keperluan doktor kita yang kita nak kena tambah, boleh kita tambah. Siapa yang kena? Pada muka penyatuan ummah yang pergi hospital tak cuba doktor. Sebab dia kata tak penting lah, asal dapat kan. Jadi akhirnya benda-benda ni semua berkait dengan kita. Walaupun tak kena kat batang hidung kita. Ya. Bayangkan 30 bilion untuk nak tutup lubang-lubang tu je. Sebab kesalahan di bawah pentadbiran UMNO Barisan Nasional. Diorang cubalah spin. Kalau hampa dengar ucapan Aziz Rahim, desak RCI. Okay, aku share pula ucapan Aziz Rahim. Buatlah RCI, buatlah RCI. Bila dah buat RCI, terang-terang, pam, memang bobrok lah. Memang menteri kucar kacir habis. Apa orang politik penuh di dalam tabung haji. Sekarang ni tunggulah. Sekarang ni tunggulah. Awak bawa ni semua. Sekarang ni tunggulah SPRM pula masuk. Okey, ini antara ucapan di dalam debat Aziz Rahim, moderator dan Mujahid Rawa. So aku hanya jumpa ucapan Aziz Rahim. So orang pun tulis sini tau. Keyakinan Aziz menyuruh tubuh RCI kerana yakin akan berlaku tebuk atap dalam kerajaan PH 1.0. Okey. Lepas tu pula bukti RCI 80% kerosakan oleh, sebutlah sendiri kan. Sebutlah sendiri. Bukti RCI 80% kerosakan oleh pentadbiran UMNO. Pentadbiran UMNO. Nak nafikan apa lagi wahai Abdul Hadi? Nak nafikan apa lagi? Yang rugi sampai berpuluh bilion tu orang Melayu Islam yang takbir, yang mengurus negara. Demi nak jaga hati, gunakan tabung haji untuk nak main politik, untuk nak tunjuk dialah terpaling membantu rakyat daripada segi politik. Walaupun tahu tabung haji ni rugi apa semua, gunakan juga bawa pergi haji. Tak ada duit tak apa, ambil duit cukai orang Cina, orang India, bercampur bau di dalam duit umat Islam yang duk simpan nak pergi haji. Dalam duit yang kita kata halal tu dah dicampuri dengan pelbagai duit daripada bangsa-bangsa agama-agama lain, apa jadi? Sebab tu makin rosak. Bermula deposit 300 juta. PAM naik berapa ratus juta, bilion, sampailah tumbang kerajaan. Siapa dia? UMNO Barisan Nasional. Kita dengar apa Aziz Rahim ni pusing. Isu yang awak bawa ni semua
Tak ada rahsia. Pagi yang Muhammad report, petang yang Muhammad masuk TV3, TV4, TV10, TV20 semua dah tahu. Sampai kan semua nak pergi rakan-rakan yang dituduh ni semua sampai ini hari dah 22 bulan. Yang pentingnya Tan Sri, saya nak mengingat di sini. Kerajaan Pakatan Harapan dalam manifestonya dia sebut dia nak buat RCI untuk tabung haji. Awal-awal 22 bulan tak dibuat. Lepas tu saya pernah tanya yang berhormat dalam parlimen. Dia kata tak perlu, tunggu kerajaan besok you all dah menang, you all buatlah. Dan hari ini dia orang semua suruh Tan Sri Muhyiddin buat. Alhamdulillah, kita doakan Tan Sri Muhyiddin dah dapat hidayah buat RCI. RCI ini akan menyatakan segala-galanya. Apa yang berhormat sebut, report polis ke, report SPRM ke, saya ucapkan syabas dan tahniah, terima kasih kepada pihak polis dan SPRM. Mereka menjalankan tanggungjawab mereka. Tapi kalau dah 22 bulan report, tak dituduh, mungkin ada sesuatu. Kalau tidak, hari ini report, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dah dituduh. Tadi apa pun, saya nak menyatakan di sini, saya percaya 3 perkara. 1, Kerajaan Pakatan Harapan janji RCI, dia buat. Kalau dia buat RCI itu hari, sampai sekarang tidak akan ada sebarang masalah. Tabung haji tak perlu debat macam ni, tak perlu rakyat netizen kesian, susah. Mereka tuduh saya, tuduh orang ni, tuduh orang tu, tak perlu. 1. Keduanya, kalau ada konsep tabayun, yang berhormat Menteri Agama tahu. Menteri Agama. Hari pertama dia ambil alih kerja, dia buang semua CFO yang jaga keuangan untuk 16 tahun ni. Datuk Rozaidah, 16 tahun jaga duit. Lepas tu, dia punya pengurus besar kanan, legal, pengurus besar kanan, perniagaan. Kalau saya duduk tempat yang berhormat, apa saya buat? Saya sebagai Menteri Agama. Saya panggil mereka ni datang ke pejabat saya buat konsep tabayun. Tanya, tak apa, bagi tahu kami apa benda yang telah berlaku sebenar-benarnya. Kalaulah perkara itu salah, lapor polis, lapor SPRM. Ini untuk makluman semua rakyat di luar sana, tidak ada semangat konsep tabayun. Datang kerja, polis bantuan tabung haji, tahan dia, tak boleh masuk ofis, keluar, sampai hari ini digantung selama 631 hari. Gaji separuh. Makna kata macam mana boleh selesaikan masalah? Dah lah tak ada. 1, tabayun tu tak ada. Lepas tu RCI tak buat. Yang kerja yang dibuat oleh yang berhormat dengan tim beliau, report. Sampailah hari ini report, tapi tidak ada mana-mana pihak, termasuk diri saya. Sebab itulah yang berhormat Langkawi Tun Dr. Mahdi tanya, kamu cakap di mahkamah. Saya kata yang berhormat Tun, saya tidak ada kes tabung haji. Yang kes-kes yang kawan sebut tadi, saudara Asri sebut tadi, kes-kes tak ada kena-mengena dengan tabung haji. Inilah isu dia sekarang. Akhir sekali, saya nak menyatakan kepada rakyat, tolong jangan percaya saya, jangan percaya Datuk Seri Mujahid. Jangan keluarkan duit daripada tabung haji. Kita ada Seksyen 24 yang mana kerajaan jamin 100% duit anda di dalam tabung haji. Kita tunggu RCI, biarlah RCI itu adalah satu penting untuk tabung haji, untuk dibentuk dalam secepat yang mungkin. Biarlah Suruhanjaya iaitu diraja akan tentukan siapa benar, Aziz benar ke Datuk Seri Mujahid benar. Kalau saya salah, saya sanggup. Sayalah di antara orang yang bercakap dalam parlimen minta RCI ini supaya segera dibuat. Pakatan Harapan tak buat. Saya merayu kepada Perikatan Nasional untuk buat. Dan saya akan menjadi orang yang pertama memberi apa saja yang diperlukan, komitmen kami. Okey, kalau hampa tengok belakang tu, siapa dia tu baju biru tu? Baju biru tu siapa dia? Hak yang nama dia bermula daripada huruf A. Okey, kalau hampa perasan belakang daripada baju hitam tu, tengah-tengah ni, belakang tu nampak ada lelaki pakai spek mata. Oi, tu dia. Sekarang RCI dah keluar dah. Awak macam RCI kata di bawah pentadbiran Barisan Nasional, di bawah pengurusan Aziz Rahim, tabung haji gah, hebat, berjaya. Ada CFO 16 tahun berkhidmat di bawah tabung haji pun dipecat. Keluar sana, keluar sini. Dan kalau mengikut Aziz Rahim, hak yang kata terbaiknya pentadbiran Barisan Nasional ni, tabung haji di bawah Barisan Nasional ni betapa terbaiknya, tu yang Ashraf Wajidi keluarkan kenyataan ini. Tabung haji di bawah Tan Sri Ismi paling cemerlang dengan mencatatkan keuntungan lebih 3 bilion. Ini 29 April 2016. Okey, saya secara peribadi merakam sekalum penghargaan kepada Tan Sri Ismi, CEO lembaga tabung haji yang bakal meninggalkan tabung haji setelah berkhidmat. Okeylah, tak apa panjanglah. Lepas tu, bila kawan ni dah kena tahan SPRM,
kena tahan dengan SPRM, laporan RCI, bekas CEO tabung haji direman 7 hari untuk siasatan. Tahu-tahu orang cari posting ni tak ada, geng. Posting ni hilang dari alam maya. Tapi dia ada meninggalkan parut di dalam Google. Dia ada ketinggalan parut di dalam Google. Tapi bila kita tekan link dekat dalam Google tu, dia tak ada dah. Tapi parut dia ada. Jadi apa kata RCI? Awak di bawah pentadbiran UMNO Barisan Nasional memang terbaik. Ataupun memang merengkok, merugi, kerajaan kena tanggung 30 bilion, babe. 30 bilion tu bagi dekat rakyat sumbangan tunai rahmah. Ada yang dapat 2,000, 3,000, 4,000. Yang duk dapat SARA apa semua tu. 1 tahun 10 bilion, 13 bilion. Dapat bagi dekat rakyat hampir 3 kali ganda. 30 bilion tu, kita mungkin sekolah dekat dia tu. Anak-anak kita hospital tu lagi canggih, lagi mewah, lagi gah macam China tu. Patutlah Malaysia ni ketinggalan sebab ada kepimpinan yang mentadbir terlalu lama dalam negara kita sehingga kita sendiri ketinggalan. Sebab pemimpin yang tak beramanah.